Okay guys, Assalamualaikum. Okay, hari ni aku nak review sikit apa ni, pasal motor dash aku yang aku baru siap overhaul. Sekarang aku dekat mana sebenarnya Jalan Merala ke Bukit Broga. Okay, so sekarang aku nak review sikit apa yang aku dah buat dan apa yang aku rasa pasal dash 125 Fi aku ni. Okay, so firstly first, apa yang aku dah buat motor ni, aku dah overhaul lah. So aku dah overhaul dah dekat dalam 4 hari macam tu lah. 4 hari macam tu aku overhaul motor ni. So belah timing chain ni aku dah tukar satu set. Okay, lepas tu dia punya busi ni, busi putih ni kan, yang dekat fork depan ni pun aku dah tukar. Sebabnya bengkok, langgar lubang lah. Motor ni tak pernah accident tak pernah jatuh. Hari tu je lah, masa buat pandar dekat Lotus Kajang, ada lubang besar, jatuh. Tak jatuh, apa ni orang panggil, langgar lubang tu lah, dalam kat lubang tu, paras peha. So bengkok lah aku punya fork belah kiri ni. So minyak dia leaking, minyak keluar dekat sini, minyak keluar. So aku tukar juga, yang ni pun aku tukar, speedo ni dengan meter baru aku tukar, beli dekat Shopee. Lepas tu blok aku ribo, blok ribo. Lepas tu road, itu road ada bunyi, blok cala. So aku ribu. Lepas tu road tukar. Apa lagi aku buat? Aku rasa itu je lah, benda lain tak ada. So tak ada buat apa. So lepas tu aku tukar lampu ni, lampu depan ni aku tukar. Meter dah sekali pusing habis dah dah sekali pusing habis. Sekarang meter dia 279. Lain tak ada, lain semua okey. VSH 3814 plate. Lain tak ada buat apa lah. Okey ni lain semua. Ni pun sebelah aku hantar tu ada goyang-goyang sikit. Okey tak ketat lah, bagus lah. Pomen ni memang hebat lah, pomen ni memang power. Ketat ni ketat, lain tak ada. So first impression yang aku boleh kata lah, sedap balik lah. Terutama fork ni sedap lah. Cuma dia ikat fork ni jadi ketat sikit lah, kepala dia jadi ketat. Kalau bawa highway sedap lah, kalau nak cilok ketat sikit lah. Lain tak ada lah aku rasa, lain semua okey. So setakat 2-3 hari ni aku bawa, nak cakap apa 2-3 hari ni aku bawa okey lah. Cuma pagi tadi dia ada bunyi sikit, ada bunyi kat sini sikit, tek. Tapi bila dah panas, bila aku dah sampai sebenarnya ni, okey, bunyi tu hilang. Okey. Ini pun dia kata lever ni tak sama, patutnya kena naik atas sikit lagi. Tapi brake okey je, makannya cun. Lain tak ada. Itu je aku buat. So total aku harga dalam 6 ke 700 lah semua benda. Kalau aku just overhaul je hari tu, habis dalam 4 ke 500. Tapi aku buat timing change lagi, aku buat fork, tukar speedo,
tukar lampu. So banyak sikit lah habis kat situ. Tayar pun baru ni. Tayar aku pakai Continental. Tayar baru. Tayar depan ni baru. Aku besarkan tayar. Tayar belakang ni pun baru tak. Besarkan tayar sikit. Up satu saiz. Lain okey lah. Lampu ni pun aku tukar dah. Kita start Tengok bunyi dia ni. Lampu semua dah ada. Cun. Cun, bunyi dia cun. Senyap. Ini pun dah well, kalau tidak goyang ni. Katanya dah jahit dah kat sini. Bunyi okey. Cantik lah. Ada bunyi sikit kan. Tapi bunyi tu tak kuat sangat. Kalau dia sejuk kuat bunyi dia. Okey. Tu je tengok lah. Orang kata kalau ribo ni tak tahan. Belok kalau dah ribo tak tahan. Untuk dash lah. Dash FI tak berapa nak tahan. So kita tengok berapa bulan kita boleh pakai motor ni. Banyak dah habis ni. Dekat kalau total semua sekali dengan upah, buat dengan foreman tu, ada upah tu dalam 7 ke 800 habis. Total semua masuk upah. Lain okey lah. Goyang semua dah tak ada. Tengok lampu pun ada. Lampu tengah pun ada. Dah macam motor baru lah. So motor ni kita tak jalan pandar balik lah. Kita tak jalan pandar dah. Kita bawa untuk pergi kerja dan balik kerja. Okay guys, itu je setakat ni. Itu je yang aku nak cerita setakat ni. Lain tak ada lah. So dalam 500 km tak boleh laju lah motor ni. Memang dah tak boleh laju lah. Takut problem. So 500 km nanti aku tukar balik. Tukar minyak hitam, aku pakai Royal. Sekarang pakai Motol dekat mana ni, motor dekat Shopee. Tak berapa ngam lah motor ni. So aku nak pakai balik. Nak pakai Royal. Mahal sikit lah Royal, tapi okey lah. Lain tak ada. Itu saja. Okay guys. Okay guys, itu je kot yang aku nak share. Motor dah 4 tahun pakai. Baru meter baru pusing satu kali. Ada dalam 200 km dah pakai. 200 km ke? 2795 km. Baru dia apa orang panggil, baru kena bunyi dia. Dia ada bunyi dekat blok. Tet. Gasar bunyi dia. Seram lah nak buat pandai. Motor ni 4 tahun aku buat pandai. Jadi dah 4 tahun baru kena overhaul sekali. InsyaAllah ni dah ribu. Aku dah buat road dia. Tak ada apa dah. Tu je proses aku buat. Kita tengok lah berapa lama pula lepas first overhaul ni. Boleh tahan berapa lama pula. Lain bagi aku dash ni sedap bawa lah. Dia tak laju-laju juga. 1-2. Aku pernah bawa 1-2, 1-3 standard. Okey lah setakat ni. Hari tu dia punya ni brake dia sangkut tau. Brake dia ni brake belakang ni dia jadi macam ketat tau. Dia jadi lock tau. Dia tak cengkam tau. So aku pergi servis. Okey dah okey lah. Aku servis, cuci balik semua. Dah okey balik lah. Cun. Motor ni bawa pergi kerja, balik kerja je lah. Oh, so lagi satu aku tukar dia punya sport rim ni. Sebab itu langgar lubang Kalau tidak warna oranye ni sport rim dia. So aku tukar, aku beli Shopee. Aku tukar satu set depan belakang. Lain tak ada lah aku rasa. Okay guys, itu saja. Jumpa lagi. Kita tengok update seterusnya dash ni.
macam mana. Lepas aku buat overhaul ni, aku review tu, kita tengok macam mana prestasi dia. Orang kata 6 bulan ataupun 6 bulan ke setahun, kalau review lah, review blog kan, 6 bulan ke setahun dia akan problem. So, kita tengok macam mana lah. Lepas 6 bulan ke setahun ke, kalau ada problem, aku akan buat video lagi lah, update lah. Ini motor ni dah habis bayar, setahun pakai, baru dia buat problem. Buat loan 3 tahun. So setahun pakai free, lepas tu baru problem, overhaul. Tengok lah depan ni macam ni. Oh, lepas tu aku ada buat apa ni, starter dia tak ngam. Anas tu dia apa ni, dia kata tukar carbon, dia repair balik starter tu. Dia modify macam mana tak tahu, tukar carbon tu okey balik dia pakai. Dia kata lama lah tahan. Itu je guys, update untuk dash ni. Apa-apa keruja beli. Okay, salam.